tu, malam Ahad malam tu kita ada trak kancil juga di Melaka. Dan kalau tuan-tuan tengok lagi, sampai minggu depan, jadual tu dah penuh. Jadi, kalau orang kata pada kita, kancil bersama ni gila, tuan-tuan jangan marah. Kadang-kadang saya fikir tadi saya on the way daripada KL, saya rasa bersama ni memang gila. Kan? Tapi gila-gila dia pun kita datang. Orang gila je buat program macam ni, tuan-tuan. Tapi gila kita ni tak sampai 100%. Ni, yang baru datang ni gila dia 100%, tuan-tuan. Program dia setiap malam. Saya tak tahu macam mana dia boleh simpan suara bercakap. Betul tak? Jadi bila fikir balik halfway tadi, aku taklah gila 100% lagi. Ada orang dah capai 100% gila, tuan-tuan. Baik. Kenapa saya kata gila? Selain daripada saudara Ralph, saudara Nick sendiri mengakui kita memang gila. Tuan-tuan tengok 3 bulan yang lepas, semasa YB Ralph merasmikan bersama kancil ini, itulah ungkapan yang diberikan kepada kita. Betul lah? Ini parti gila, parti orang kecewa, parti nyet. Sampai sekarang, tuan-tuan, betul-betul kita kata pada mereka memang aku gila. Mana ada orang datang daripada Kuala Lumpur, jumpa dengan tuan-tuan, boleh senyum, boleh happy, bergambar dan sebagainya. Kita saja. Tapi tuan-tuan, kalau parti gila ini dibawa ke hospital untuk dapatkan rawatan, tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? 3 bulan perjalanan parti ini, kalau kita bawa ke hospital, doktor kata untuk ubati penyakit gila ini, dia pun akan join parti kita. Jangan main-main. Dia kata, ini gila. Nak ubati gila ni, aku pun kena join. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok calon yang diumumkan dalam PRN Melaka. Sekurang-kurangnya ada 2 orang medical doctor bersama dengan kita. Kita pun pelik, dalam pada gila, doktor pun join kita. Salah seorang dia adalah Dr. Solihin. Tak silap saya calon untuk Don Bemban. Dr. Solihin ini, saya jumpa dia minggu lepas, abang kepada Dr. Amal Saleh. Yang dipanggil juara bendera terbalik UMNO tu kan. Ini abang dia. Kalau tuan-tuan pejam mata dengar suara sebiji, tuan-tuan. Tapi dari sudut kefahaman tentang parti, perjuangan dalam bersama, jauh beza dia. Ini abang dengan adik, tuan-tuan. Abang dia diumumkan jadi calon untuk bersama di Melaka, adik dia buat drama. Dia kata apa? Kalau macam ni saya pun tak nak bertanding lah. Sebab dah dengar ura-ura BN akan kahwin dengan PH di Melaka. Tapi saya nak cakap juga, gila-gila kita ada doktor join. Gila-gila puak sana, kalau dibawa pergi hospital, jangan cakap doktor join. Doktor tambat kaki dengan tangan dia. Sebab dia kata, kau ni gila, kalau aku join dengan aku gila. Baik, kita tengok. Pagi tadi saya berbicara di mahkamah. Selang masa tu saya tengok ada status daripada KP Jacob. Apa dia cakap, tuan-tuan? Dia nak buat jelajah tabung haji, RCI tabung haji. Dalam pada kita dikata gila, ada orang tiru kita, tuan-tuan. Dia pun nak buat jelajah juga. Apa gila dia orang ni? Nampak? Ini yang saya kata, tak ada ubat gila dia orang ni. Engkau dah menjadi kerajaan. Kuasa politik di tangan kamu. Kuasa kewangan di tangan kamu. Kuasa apa segala kuasa ada di tangan kamu. Tetapi RCI tabung haji dia sibuk nak buat jelajah. Orang yang tuduh kita ni, puak yang tuduh kita gila, sekarang dia tiru kita satu demi satu. Itu baru satu contoh. Dan tuan-tuan kena ingat, tabung haji ini, RCI tabung haji itu, didedahkan, kalau tak kerana YB Ralph yang mencabar dalam PRN Johor. Sampai ke sudah, tidak akan didedahkan. Itu yang pertama.
Tuan-tuan tengok apa yang berlaku setelah PRN Negeri Sembilan. Ya? Saya ada kongsikan juga dekat media sosial. Tiba-tiba pemimpin DAP buka mata, tuan-tuan. Dia baru sedar, dia baru muncul. Dia kata apa? Bangun-bangun dia sedar, dia kata apa? Dia tanya apa? Dia tanya tentang apa jadi dengan status mafia korporat. Isu tabung haji, isu mafia korporat ni siapa yang mulakan, tuan-tuan? Siapa yang mulakan kalau tidak orang gila 100% duduk depan ni? Sekarang bila dia mula sedar, rakyat dah tolak DAP, rakyat dah tolak PH, baru buka mata mempersoalkan. Dan tuan-tuan, persoalan yang dibangkitkan itu sebenarnya wayang je. Engkau duduk dalam kabinet. Anwar Ibrahim duduk satu meja dengan engkau dalam mesyuarat kabinet. Dah kenapa tak boleh nak bertanya ke? Di penghujung penggal baru sibuk nak tanya. Apa jadi dengan mafia korporat? Ini pemimpin utama DAP. Ada tak siapa-siapa dalam kerajaan jawab? Tak ada, tuan-tuan. Senyap begitu saja. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, kalau mereka melingkup di Melaka nanti, jangan terkejut. Jangan terkejut kalau DAP akan mempersoalkan tentang siasatan yang dijalankan terhadap bekas Menteri Ekonomi berhubung dengan perjanjian dengan kerajaan Malaysia. Saya secara peribadi, jujurnya saya terkejut bila saudara Gobin akhirnya buka mulut tentang mafia korporat. Mafia korporat ini dinafikan. Dinafikan semahu-mahunya oleh mereka ni. Bagaimana kita katakan salah seorang Menteri Kanan pergi ke London menyerahkan 9.5 juta, tuan-tuan, untuk tutup mulut isu mafia korporat. Tiba-tiba Gobin buka mulut. Ini penting, tuan-tuan. Satu persatu kenapa kita lampirkan untuk perhatian, tuan-tuan, supaya kita sedar parti bersama yang dirasmikan oleh YB Raf, yang dikatakan parti gila ini, akhirnya sekarang mereka mula sedar. Dia mempersoalkan satu demi satu balik sekarang ini, tuan-tuan. Saya nak sentuh topik terakhir. Saya tak nak ambil masa yang lama. Kenapa isu tabung haji ini sebagai satu wayang? Saya nampak dalam dewan ini banyak yang senior, ada sebilangan kecil generasi muda. Saya percaya semua sekali bayar cukai. Betul, tuan-tuan? Bila kita dengar RCI tabung haji, kita rasa nak marah. Sebab duit, tuan-tuan, tak kira Cina, tak kira Melayu, tak kira India. Duit tuan-tuan bayar tu, cukai tuan-tuan bayar tu, dia akan diambil untuk cover balik apa juga kerugian yang dialami oleh tabung haji. Isu dia dekat sini, tuan-tuan. Selepas 4 tahun kerajaan Malaysia perang, dia baru nak mulakan pada tahun 2026. Saya minta tuan-tuan balik, buka RCI tu, laporan tu, tuan-tuan buka RCI, ada satu bab yang menyentuh tentang laporan tabung haji. Sebenarnya telah ada laporan polis dibuat pada tahun 2018. Dan ada laporan kepada SPRM yang telah dibuat pada tahun 2019. Tuan-tuan tengok sekarang ini yang PH mendakwa konon-konon mereka lah juara. Kita tanya, apa jadi dengan siasatan pada tahun 2018 itu? Tangkapan-tangkapan sekarang ini tangkapan baru, tuan-tuan. Kamu jadi kerajaan. Siasatan telah dimulakan pada tahun 2018. Ada aduan itu dibuat. SPRM telah pun buka kertas siasatan pada tahun 2019. Umumkan yang itu dulu. Jangan sibuk nak kaburi mata masyarakat. Oh, kita akan bertindak sekarang. Ini wayang, tuan-tuan. Saya minta maaf, ini wayang. Tuan-tuan buka dan tuan-tuan tengok apa jawapan RCI itu. Dalam Suruhanjaya, dalam siasatan itu dijalankan pada tahun 2022. Betul? Dia selesai dalam tahun yang sama.
PDRM dan SPRM, dua agensi, memberikan keterangan kepada Suruhanjaya dan mengatakan, apa kata dia? Siasatan sukar untuk dijalankan. Kami memerlukan lebih masa. Kerana apa? Kerana saksi dan dokumen banyak berada di Indonesia. Tuan-tuan, itu jawapan pada tahun 2022. 4 tahun berlalu. Sekarang tahun 2026. Apa status siasatan? Menteri KDN tak berani nak jawab. IGP kunci mulut. Begitu juga dengan KPS SPRM. Dan tuan-tuan dan puan-puan dihidangkan dengan drama-drama siri tangkapan demi tangkapan. Saya nak mengatakan ini semua wayang, melainkan kerajaan Malaysia Anwar Ibrahim berani dedahkan kepada umum hasil siasatan yang telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Kenapa saya kata wayang, tuan-tuan? Kenapa saya kata wayang? Sakau dilaungkan di Johor sikit. Dilaungkan semahu-mahunya di Negeri Sembilan. Betul? Tuan-tuan tengok nak masuk ke Melaka. Perkataan sakau ini tidak akan berbunyi, tuan-tuan. Sebab nak jaga hati UMNO. Nak jaga hati UMNO. Jadi, tuan-tuan, hadir dan munculnya bersama untuk kita bawa dan kita fikirkan, kalau inilah janji yang dilakukan, inilah amalan yang dilakukan oleh parti-parti dinosaur ini. Duit, tuan-tuan, yang tuan-tuan kita semua bayar cukai setiap tahun ini, akan dijoli oleh geng-geng politik dinosaur ini dan tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kita. Jangan kita terpesona bila ada yang mengatakan isu tabung haji hanyalah isu untuk umat Islam saja. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah isu tabung haji. Rompakan bilion ringgit tabung haji melibatkan duit tuan-tuan semua yang membayar cukai. Daripada utara sampai ke selatan. Duit kita semua, tuan-tuan. Jadi, saya lontarkan persoalan itu untuk tuan-tuan fikirkan. Kalau kita rasa kita nak berubah, this is the time. Nak tunggu berapa kali siri rompakan, baru kita rasa, okey, kita nak ubah negara. Tak boleh, tuan-tuan.